Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz daripada MIH Akademi Pembahat. Selamat berpuasa saya ucapkan kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Baiklah, hari ini saya berkesempatan untuk site inspection rumah Puan Miza di Kuala Lumpur. Saya akan bawa tuan-tuan untuk melihat hasil kerja kami ini di peringkat plaster. Kita dah siap plaster longkang dan plaster ceiling. Selepas ni kita akan masuk group tile lah. Ini apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah antara keistimewaan yang kami tawarkan Dengan mereka bentuk yang begini kita buat rumah ni pada harga untuk Negeri Sembilan berharga RM142 sekaki persegi. Dinding kita yang tinggi dan tiap bertangga dengan dinding batu bata merah berserta tak genting dengan kemasan-kemasan decoration yang kita beri ni semua percuma. Baiklah, saya akan bawa tuan-tuan untuk melihat secara lebih dekat proses kerja dan lebihan-lebihan kami. Baiklah, ini adalah pandangan hadapan pandangan hadapan. Daripada hadapan ni pun kita dah lihat ada pelbagai decoration yang kita beri seperti coping, kemasan prima plank dan juga kemasan groove line Groove line ni kita menggunakan groove line yang agak kasar ini kita menggunakan atap genting Saga Legenda warna espresso. Kenapa kita memilih atap genting ni? Kerana ia punya lebih berkilat dan cantik. Baiklah, ini adalah pandangan sisi kanan rumah ni. Baiklah, kita akan close up. Kita lihat secara lebih dekat kita punya kemasan plaster. Tu pekerja saya tengah buat kerja lah dekat dalam. Ini kita punya kemasan plaster. Tuan-tuan boleh lihat plaster. Kita punya plaster memang kita buat plaster macam ni lah, halus dan sikit-sikit tu contoh ada sikit-sikit kecacatan tu biasalah. Kita bukan buat kereta yang keluar mold daripada kilang kita pun manusia biasa, tapi kita dah cuba buat yang terbaik. Dan ini pula adalah kemasan longkang kalau tuan-tuan boleh tengok kemasan longkang kita begitu. Rumah ni berkeluasan 1,630 kaki persegi yang saya bawa tuan-tuan melihat lihat ni. Panjangnya adalah 34 kaki ke belakang dengan lebarnya 56. Ini kemasan coping dan prima plank. Kemasan coping dan prima plank ni kita beri secara percuma daripada proses 3D lah kita berikan. Kecuali bila kita dah keluar 3D, lepas tu tuan ada minta tambahan, barulah akan ada cas tambahan. Ini tuan-tuan boleh lihat kita punya kemasan plaster. Seterusnya saya masuk ke bahagian dalam ini dia orang akan bersihkan lah. Buat masa ni memang nampak agak segabut sikit lah. Ini kita punya pelasan kemasan plaster kita bahagian dalam kita skim. Ini elbow. Kita beri shielding rata Kita beri shielding rata berserta cornice. Untuk elbow tu ada tambahan lah. Untuk elbow tu ada tambahan lah. Ini tabletop pun memang kita beri percuma je kalau ada yang tanya berapa panjang bergantung kepada tuan punya rumah. Kalau dah sampai 200,000, 300,000 tu kita dah bagi sampai 20 lebih kaki dah. Ini short video sajalah kita akan buat dalam 4 minit. Baiklah, setakat ini saja. Saya Hafiz daripada MIH Akademi Pembahat. Assalamualaikum.